Kenapa kita boleh terima penceroboh-penceroboh perairan negara kita? Ini sebenarnya persoalan, tuan-tuan. Kita bukan menzalimi dia orang. Dia orang perlukan makanan. Dia orang sebagai manusia, dia orang perlukan makanan. Kalau dia orang nak pergi ceroboh mana-mana negara yang ada perjanjian ratifikasi dengan PBB, kenapa dia orang datang ke dalam negara kita Malaysia yang tidak ada perjanjian ratifikasi dengan PBB? Sebab dia orang tahu dalam negara kita ini ada UNHCR. UNHCR ini membekalkan kad-kad pelarian. UNHCR ini menggunakan pelarian-pelarian ini sebagai salah satu bentuk untuk mereka dapat dana daripada PBB. Inilah modal UNHCR. UNHCR menjual data pelarian kepada PBB untuk mendapatkan peruntukan. Makin ramai pelarian masuk dalam negara kita, makin banyak peruntukan yang boleh diklaim oleh UNHCR. Ini, tuan-tuan, yang sedang berlaku dalam negara kita. UNHCR menggunakan negara kita untuk membiak pelarian-pelarian yang ada dalam negara kita, tuan-tuan. Dan rakyat Malaysia terpaksa tanggung bebanan-bebanan penceroboh ini dalam negara kita. Langkawi. Pencerobohan ini berlaku di mana? Pencerobohan ini berlaku di perairan Langkawi. Sebab apa dia akan berlaku pencerobohan ini di perairan Langkawi dan juga di Pulau Pinang? Sebab hampa buka balik peta, hampa tengok balik bahagian laut antara kedudukan Pulau Pinang dan Langkawi ini dengan Bangladesh, dengan Myanmar. Hampa tengok balik laluan dia. Laluan adalah terus sahaja 1,200 kilometer. Terus sahaja, tuan-tuan. Daripada Langkawi ke Cox's Bazar, Bangladesh. Daripada Myanmar, Rohingya ke Langkawi. Terus saja, tuan-tuan. Ini laluan straight saja. Sebab itu, dia orang akan menceroboh masuk melalui Langkawi dan Pulau Pinang. Kalau dia orang lajak pergi atas di hujung kepala pulau tu, dia orang akan sampai ke Aceh. Tetapi kenapa dia tak jadikan Aceh sebagai salah satu destinasi dia? Sebab dia tahu sampai di Aceh dia akan ditahan dan dia akan diletakkan di dalam kem tahanan. Tak boleh bebas, kena duduk dalam kem juga, tuan-tuan. Sebab itu dia orang tak akan pilih Aceh sebagai destinasi untuk dia orang ceroboh. Dia orang akan pilih Malaysia. Sebab apa? Apabila ceroboh masuk perairan Malaysia, dia orang akan ditangkap, dituduh. Selepas itu dia orang akan diberi kad dan dia orang akan bebas berada dalam negara kita ini.